Halo semua, saya Jason. Baru-baru ini heboh mengenai inisiatif MyKios yang menelan belanja sebanyak 250 juta bagi tujuan membantu para peniaga. Namun amat menyedihkan apabila melihat deretan unit kios yang terbiah di tepi jalan, di kawasan parkir dan juga di kaki lima. Ini turut mengundang kepada risiko keselamatan dan pembuangan sampah. Apa yang lebih mengejutkan, kos pembinaan setiap unit kios mencecah 25,000. Jumlahnya hampir cecah untuk sebuah unit program perumahan rakyat. Persoalannya, mengapa duit pembayar cukai digunakan begitu banyak untuk membina unit kios yang tiada kemudahan seperti air, tanpa air, mereka tidak boleh menyediakan makanan, membersihkan peralatan dan mengekalkan kebersihan. Kios ini dilihat lebih kepada pameran hanya untuk dilihat, bukan untuk digunakan. Pemilihan tapak kios ini juga dilihat tidak strategik kerana ada di antaranya yang menghalang lalu lintas dan mampu memberi ancaman kepada keselamatan berjalan kaki. Malah ada yang dibina bersebelahan jalan utama yang boleh menjadi puncak kesesakan lalu lintas. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai langkah, antaranya perkenalan cukai baharu atau kenaikan cukai sedia ada selain meluaskan skop cukai perkhidmatan dan jualan SST dengan alasan tekanan fiskal yang membebankan rakyat. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan tidak teragak-agak membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk membina kios yang tidak diguna pakai. Ini bukan berjemakan fiskal. Ini pewayaan berganda fiskal. Adakah ini musnasabah? Rakyat tidak menentang pembangunan tetapi menentang dasar yang tidak bertanggungjawab. Apabila sesuatu perancangan dibuat demi memenuhi maklumat politik tanpa memikirkan keperluan rakyat, ini hanya membawa kepada pembajaran sumber, kekecewaan akar umbi dan kebencian sosial. Tidak mustahil pasti akan tumbal persoalan. Adakah ia melibatkan dengan salah guna kuasa, penyelewengan atau rasuah? Jawatan kuasa kira-kira wang negara atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu segera lakukan siasatan termasuk proses pemilihan kontraktor, sumber bahan pembinaan dan penilaian harga serta pihak yang bertanggungjawab membuat keputusan terhadap MyKios ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu segera membekukan peruntukan berikutnya, hentikan pembinaan unit kios baharu, mengemaskan semula data projek awam dan membuat inventory terperinci menggunakan pelan transformasi untuk kios yang telah dibina di seluruh negara. Pembinaan MyKios ni secara tidak langsung telah mendedahkan 3 kelompongan kerajaan iaitu mengabaikan keperluan penggunaan, mengabaikan infrastruktur dan kekurangan mekanisme accountability. Ini bukan masalah pembinaan tetapi kegagalan pemikir urus tabir negara. Pada masa ini, rakyat memerlukan inisiatif yang boleh meningkatkan taraf kehidupan mereka, bukan sekadar pameran yang ditunjukkan oleh kerajaan. Jika kerajaan terus menutup mata dan mengabaikan tanggungjawab, bukan saja boleh kehilangan duit tetapi hati rakyat juga akan hilang. Faham?